Satu bekas student saya di sekolah irsyad lah, dia jadi pakar ortopedik tulang ni, pakar tulang. Ustaz, nak tanya Ustaz, dan ni tentang apa dia panggil tu, aduk cucuk buat muka macam-macam tu, dia panggil apa? Botox. Dia kata nak tanya Ustaz ni hukum botox ni, dia kata. Saya kata saya bukan doktor, mana saya. Itulah dia kata nak pesan dekat ustaz ni, dia kata jangan gopoh dalam nak menjawab. Jangan gopoh. Dia kata kita ustaz, kita tahu hukum, tapi kita tak tahu sebelum nak mengeluarkan hukum. Kita kena tahu dulu. Itu sebab kita ada jawatan kuasa fatwa kebangsaan, tuan-tuan. Mereka bukan mesyuarat sama-sama ustaz untuk nak keluarkan fatwa. Mereka ada berbagai-bagai pihak profesional akan mai brief mereka dulu tentang satu-satu benda ni. Mereka bincang hasil daripada briefing tu, mereka bincang, akhirnya baru dihasilkan satu fatwa. Bukan mudah, tuan-tuan, benda ni tak mudah. Jadi apa juga isu timbul yang memerlukan kepada hukum, jawatankuasa fatwa akan bincang dengan mengambil kira berbagai faktor daripada segenap segi sebelum nak terbit satu fatwa tu. Kita jangan terus-terus kata ni depan ni kata semua tak boleh pakai. Nanti saya dulu. Ada banyak benda. Pada tanya dia kata MB boleh ke orang perempuan jadi MB? Yang ni dia pada tunggu nak dengar. Kan? Saya pun tak minat nak cakap benda ni, tak ada guna. Nak bila siapa pun. Kan? Baca hadis ni tidak halal bagi satu orang perempuan kalau apa, melainkan Allah akan melingkupkan kalau orang perempuan jadi ketua apa semua. Ada satu orang tanya saya balik, dia kata ustaz, habis tu pasal apa Quran pi bawa mai dalam Quran pi cerita tentang apa nama? Balqis. Dan dulu kita sekolah mengaji bahasa Inggeris, dia kata Queen of Sheba, King Solomon and the Queen of Sheba. Dia kata Quran boleh cerita tentang satu perempuan yang kata Puteri Balqis ni, dia jadi ketua apa? Dia kata kalau sekiranya orang perempuan tak boleh jadi ketua, dia kata siapa Quran pergi cerita orang perempuan jadi ketua? Tak kalut, tuan-tuan, kalau kita awal-awal dah pergi bercakap terus pukul mati kata tak boleh. Saya dia bertanya lagi, orang lah ni pun pandai, tuan-tuan, mereka ni pun pandai. Dia kata ustaz, saya ada baca dalam satu buku cerita kata zaman Umar Al-Khattab jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin, Umar pernah melantik satu orang perempuan untuk menjadi menteri kabinet dia yang bertanggungjawab dalam hal ehwal suk, pasar di Madinah. Umar lantik satu perempuan untuk jadi menteri yang menjaga hal ehwal domestik, perniagaan domestik, perempuan. Umar tak baca ke hadis ni? Umar tak dengar kan Nabi kata benda ni? Dia baru tanya ada tu pula. Kita pun jadi kodok perempuan dengar. Aku dah baca ada hadis tu. Kan? Dia kata ustaz ingat dah dulu masa berlaku pertelingkahan. Masa berlaku pertelingkahan di antara Ali bin Abi Talib dengan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi pertelingkahan. Pasal apa? Pasal Aisyah nak supaya Sayyidina Ali segera tangkap orang yang bunuh Sayyidina Osman dan hukum. Ali bukan tak mau tangkap, bukan tak mau hukum. Ali kata bukan cerita senang nak pergi duk cukup tangkap orang, nak hukum orang. Kita kena siasat, kita kena cari saksi, kita kena, tak boleh gopoh-gopoh benda ni. Aisyah tak boleh nak terima lambat tindakan Ali ni. Dia kata Ali terlampau lambat untuk bertindak. Dia menghimpun satu kumpulan bola dan akhirnya membawa kepada pertembungan berlaku di antara Aisyah dan Ali. Pada masa tu Sayyidina Ali tak ada pula pergi baca hadis yang kata perempuan tak boleh jadi ketua. Sayyidina Ali tak baca apa hadis tu. Dan sahabat yang bersama dengan Aisyah bukan calang-calang orang. Talha, sahabat besar, dijamin syurga. Di dalam 10 orang yang dijamin syurga. Awak mereka tak tahu ke hadis yang kata perempuan tak boleh jadi ketua? Yang mereka pergi duduk di bawah Aisyah pasal apa? Ni orang tanya saya, dia tanya macam tu, tuan-tuan. Tak tenggelam kita. Kan? Jadi saya kata macam mana Quran ada sebab nuzul dia, macam itulah hadis dia ada sebab wurud dia. Kita kena faham hadis tu dalam konteks yang macam mana. Yang terbit hadis Abi Bakrah tu yang kata tidak halal orang perempuan jadi ketua tu,
Berlaku bila? Apabila Kisra, anak perempuan nak naik menggantikan tempat Kisra. Ketika itu Nabi sebut, Allah tidak akan memberi kemakmuran kepada negeri yang diperintah oleh orang perempuan. Dalam konteks itu, hadis itu keluar. Tapi last, saya kata apa? Saya tetap tak suka orang perempuan jadi ketua. Saya kata dulu tu. Suka tak suka itu bab lain. Fakta yang ada itu bab lain. Jadi benda-benda macam ni tuan-tuan, kita tak boleh gopoh. Tak boleh dandan, orang tanya dandan nak lompat jawab, tak boleh. Dia kena tengok. Bila mai cerita Umar lantik perempuan bagi jadi menteri kabinet, dia ada mana betul ke? Cik-cik tengok betul ni macam mana? Ni macam mana? Takkan Umar tak baca hadis? Jangan kata Sayyidina Umar tak baca hadis. Ustaz Umar tak baca hadis. Tapi Sayyidina Umar jangan kata dia tak baca hadis. Nampak tak tuan-tuan? Kena faham benda ni secara menyeluruh. Tapi walau bagaimanapun kita kata, apabila zaman hari ni dalam nak melantik satu orang ketua, biarlah laki-laki. Kerana ramai ada laki-laki yang lebih mampu daripada perempuan. Kok mana pun ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki tetap duduk di atas kontrol orang perempuan. Macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Cerita botong tak habis. Ya, saya kadang-kadang lagu tu bila habis dia kata, ustaz, hak botong tadi tak abang habis. Tak habis kata. Tak habis. Saya kata, baik, you sebagai satu pakar ortopedik, you ceritakan saya yang kata botong siapa dia? Dia kata botong sebagai kami pakar tulang ni, pakar ortopedik ni, dia kata kami guna botox ni, pasal botox ni ustaz, dia kata dia untuk kita punya otot kita keras ni, bila buah botox dia jadi lembek. Jadi bila kami nak buat operation tulang ni, tak kira tangan ke kaki ke tempat yang tulang ni, kami kena botoxkan dia dulu supaya otot dia lembek, baru kami boleh buat kerja senang. Tapi botox itu disalahgunakan oleh geng-geng kosmetik ni. Depa cucuk hidung ni, hidung tu jadi lembek. Bila lembek depa buat macam duk buat tanah liat tu, duk buat bagi dia mancung elok, bagi dia keras duk terpacak gitu. Tapi botox ni kena sentiasa duk ambil dia. Bila habis dia punya power botox tu, dia rendang balik macam hidung saya ni. Kan? Dia masa buh botox tu dia lembek, otot dia lembek tu depa duk penat lah, penat macam kita duk penat apa tu. Oh nak okey saya lagi dia keras lagi, oh nampak terpacak elok. Tengoklah ubat tu dia punya power tahan berapa lama, kata tahan 3 bulan. Lepas 3 bulan awak dia duk turun tu balik asal balik ah. Kalau digunakan botox untuk tujuan itu tak boleh. Dia mengubah ciptaan Tuhan. Tapi kalau botox digunakan oleh geng ortopedik, itu boleh. Kerana nak memudahkan kerja operation mereka. Jadi itu kata, nak jawab satu-satu benda ni tak sah gopoh. Gopoh nak pergi mana? Kita tak cukup pengetahuan, kita jawab kata, wallahualam, nanti saya cek. Itu lebih selamat daripada pergi duk pederai sampai cekang awak tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.